Dah lama tak nebeng dekat kubur tu. Dulu selalu gak lepak-lepak kat situ. Okey, sekarang ni memang air tengah molek. Kalau rasa nak nebeng, nak mancing. Kalau tak percaya tu, tanya dengan Tok Bomong kita ni. Air tengah molek tak? Air tengah molek. Atas masin, bawah tawar. Bawah sekali payah. Memang tengah molek. Oh, awak tahu. Ya. Tak percaya awak try cuba. Mesti dapat. Ini tak percaya ni tanya. Ni Tok Pawang pula. Ni. Ni. Betul air tengah molek sekarang? Memang betul. Sekarang air tengah molek. Air tengah molek. Kalau kena umpan, bapak kurau kita boleh bawa naik. Bapak kurau. Ini orang yang biasa main sungai ni. Tanya dia, betul tak air molek? Betul. Betul. Okey, sekarang ni kita tanya ni. Ini yang paling betul sekali lah. Bomong besar. Ni. Air molek sekarang? Oh, air molek. Molek ya? Okey, sahabat-sahabat semua, sekarang kawan berada di kedai ikan di sebelah Gelanggang Futsal. Dekat sebelah sana tu Legaran apa? Legaran Tanah Putih. Tempat orang selalu mancing. Ni tempat dia. Kalau nak mancing ikan, nak nebeng apa semua, mari sini. Jom datang. Kalau tak percaya datang lah. Tak percaya datang. Kalau tak berjumpa dengan ikan, mancing tak dapat ikan kumpau, awak kena belajar dulu, nuntut dulu, bawa pulut kuning dengan kambing golek. Lepas tu bawa duit. Kawan tunjuk tempat ada ikan. Ini. Tu dia. Okey. Okey, datang lah. Bawa duit. Bawa duit. Bawa duit yang penting. Datang sendiri lah mancing. Mari ramai-ramai terus diri mancing. Cuba dulu. InsyaAllah. Okey, mantap.